Selamat Hari Raya. Jadi hari ni, for this video, I nak buat makeup look for Hari Raya untuk you. So, I pakai baju warna apa? Baju warna navy blue. Okay, senang je. Navy blue suitable untuk semua makeup. Okay, let's get started. But first, I akan pakai kayu Vaseline. I akan apply Vaseline dekat pipi you supaya bila you pakai lip gloss ke, pakai lip matte ke, you punya lips takkan nampak crease, okay? You senyum. Primer, yang ni matte punya. So you punya skin kan oily, so I akan pakai matte punya supaya kulit you nampak natural, and then makeup you nampak matte, dia tak nampak capuk. Okay, kat dagu, kat hidung, dekat dahi. Okay, dah siap. So now I akan applykan you foundation ni. I pakai original punya cushion foundation, okay? Okay, I akan applykan you, okay? Dagu buat macam ni. Kat dahi. Okay, one more thing, I akan apply kat bawah area mata you. So look up, look down. Okay, belah sini pula look up, then look down. Okay, kat hidung sikit. Okay, siap. Cream blush. Okay, cream blush ni dia pigmented sikit, so I'm gonna put it a little bit, okay? Sini. Okay, kita blend dulu, okay? Letak sikit dah pigmented dah. Okay, I akan letak sikit kat hidung you. Dia nampak macam blushy sikit. Okay, dah siap. Face powder. Sebab I tak nak nampak muka you macam melekit, so I apply face powder sikit. Ini I pakai Stitch Lady punya. So I akan ambil this brush. I akan ambil this brush and then just poke it on your face. Kat hidung sikit, dan ambil lagi sikit, and then just swipe. Okay, so for kening, I akan brush je lah kening ni sebab I pun tak ada tibuk kening. Tengok kening I pun dah bersepah ni, I pun tak ada tibuk kening. So I pakai this brush, Pink Flash punya, tapi ni actually mascara, tapi sebabkan dia punya brush, betul brush dia small, so dia boleh macam boleh sikit-sikit. So kita sikat je lah kening you, okay? I malas nak buat kening. Okay,
sikat kening you. Okay. Di sini. Eyeshadow aku pakai kayu pink, eyeshadow pink ni, okay? Sebab navy blue kan kita kan nak macam pink sikit kan. Okay, so okay, pejam mata. Okay, belah sini pejam mata. Saya pakai highlighter ni. Aku layer dekat hidung, dekat pipi sikit, and then dekat bibir, bagi dia nampak macam kawaii kan. I'm gonna brush for final look. Okay, and then I akan pakai kayu lip tint. Saya beli Into It lip tint. So, saya akan pakai kayu. Senyap. Okay. Di bawah. Okay. Saya akan kepitkan bulu mata you sikit. Okay, I'll apply mascara. Tengok atas. Tengok atas. Bawah mata you. Sini. Lastly, I akan pakai kayu face mist supaya you punya makeup tu nampak fresh bila kat luar nanti. So, this is mist. Okay, dah cantik dah ni. So, I rasa punya makeup dah cantik dah siap dah ni. So, boleh beraya, okay? Enjoy! Bye!